So okay lah, aku nak sambung sikit lah pasal game stalking ni. Macam babak sebelum ni aku bagi tahu yang CA ni datang korek maklumat tentang aku lah, pasal status aku, kedudukan kewangan aku macam mana, status relationship aku macam mana, ada kawan ke tak. Okay. Aku ni tak tahu, aku tak tahu, aku ni naif masa tu. So aku cerita semua lah. Sebab dia ni jiran aku lah, bukan bau-bau jumpa sekali kan. Tapi mungkin aku silap, aku tak patut cerita hal-hal peribadi aku kat orang. So lepas tu bermula lah game stalking dalam hidup aku. Dan macam-macam teknik lah yang pakai. Pertama sekali mass campaign ni, bunyi bising, buat bunyi bising. Memang aku tak tahan lah dengan bunyi bising. Dan aku rasa semua orang aku tak tahan kat luar sana kalau orang buat bunyi bising. Motifnya ialah untuk mengganggu hidup kau lah, nak buat kau stres lah. Terutama sekali nak buat kau stres dan nak reaksi daripada kau, nak buat kau marah lah. Terutama sekali bising, marah lah orang buat bising ni. Kalau kau suka juga kan, so kau akan marah lah. Kau mengamuk, maki hamur diorang kan, kau hentam balik pakai kayu ke apa kan. Itu yang tujuan dia sebenarnya. Tujuan dia adalah nak reaksi daripada kau, tak kira apa saja, tapi negatifnya reaction, bukan positif. Mana ada positive reaction kan. Kalau orang dah buat kau macam tu, mesti kau bagi negative reaction. Okay. Dia orang buat benda ni bergila-gila, berganti-ganti. Mana kalau seorang keluar, ada seorang standby kat rumah yang sentiasa surveillance aku, sentiasa monitor apa aku buat kat rumah ni, dan sentiasa buat harassment tu kan. Harassment, bunyi bising tu harassment, lepas barang, heret kursi, anak berlari, bunyi jalan tapak kaki. Bukan tu je lah, yang paling pelik dan heran sekali, bila dia tahu kau kat mana. Betul-betul lah, kalau kau duduk kat meja makan ni, betul-betul dia hempas barang atas meja makan. Kalau kau duduk kat tepi sana, betul-betul lah dia hempas kat tepi sana. Tak logik lah. Aku sendiri pun tak tahu rumah bawah ni dia buat apa, tak pernah aku dengar pun, kecuali kalau dia hentam aku punya lantai, ceiling dia lah, baru aku dengar. Sebab aku cakap, dan diorang ni ada menggunakan alat device mungkin thermal camera ke, ataupun buat lubang kat ceiling, letak kamera kecil, mana kita tahu kan, mikrofon ataupun mungkin wifi tracking. Tengok dekat wifi ni list rumah tu, ada pakai 2 5G punya wifi, 2 5G punya wifi atas nama mak dia tu. Orang yang sama ni pakai 2 wifi 5G, pelik lah. Untuk apa kau guna wifi kelajuan sampai macam tu sekali kan, kalau kau tak ada buat something lah, aktiviti yang macam gang stalking lah. So aku cakap lah, mouse campaign ni, dia buat mouse campaign ni, dia bisa ketuk lah, tengah kau tidur ni, ketuk bang, aduh sakit kepala ni, marah pun dah tak guna, nak buat apa tak guna, lagi kau marah, lagi dia buat ni. Kadang-kadang dia drill lah, siang-siang sikit dia drill kan, dia drill. Ni semua teknik-teknik yang dia pakai nak bagi kau stres, nak bagi kau marah, reaksi tadi aku cakap, negatif reaction yang dia nak.
Sebab apa? Dia dapat tunjuk kat orang ni kau ni gila. Sebab dia dah busukkan nama kau ni. Semua kempen kat luar sana dia kata kau ni otak tak betul. Dia tuduh dia kata buat benda bising lah apa semua kan. Kecuali kalau kau ada bukti, kau ada record, itu dia tak boleh buat apa. Macam aku memang ada record sikit, tapi tak semua lah kan. Tak semua kau dapat record. Semua kempen yang dia buat tu kata kau ni tuduh dia ke, kau ni gila ke dan sebagainya kan. So naratif dia yang kata kau tu tak betul, gila tu semua betul lah. Kalau kau menjerit-jerit, marah, maki hama, betul lah tu kan. Sebabnya orang gila lah. So the point kat sini kau jangan react. Kau jangan bagi apa pun reaction kalau boleh lah. Memang tak tahan kadang-kadang lah. Dia hempas barang tu semua kan. Sakit badan ke tu semua. Anxiety semua datang. Jangan bagi apa-apa reaction pada dia. Kau bagi dia ni, tu je. Aku dulu tak tahu. So aku marah, aku maki dia orang. So ni aku cerita pasal noise campaign ni lah, yang dibuat oleh gang stalking, community yang gang stalking ataupun individu ataupun organisasi ke tertentu, aku pun tak tahu. Aku masih mencari jawapan lagi siapa yang mulakan benda ni dan apa tujuannya. Tapi nampak more tu mungkin balas dendam lah. Tak suka lah. Aku ada kat sini kat kawasan kejerangan ni. Aku tergugat dengan aku pun tak tahu. So aku akan continue lagi buat video sampai makhluk yang ganggu aku ni, panggil makhluk je lah kan, dengan panggil manusia buat apa kan kalau orang macam ni. Supaya jangan ganggu hidup aku lagi dan berhenti buat benda bodoh yang kau buat sekarang ni. Surveillance hidup aku, monitoring hidup aku, stalking hidup aku, harassment pada aku. Aku nak korang ni semua berhenti lah ganggu aku lah. Tak ada faedah pun kau buat benda ni. Dan aku bukan penjenayah. Kalau aku penjenayah, biar polis siasat aku. Biar polis yang siasat aku. Kau bukan polis. Kau tak ada hak kau nak buat hidup aku macam ni kan. Okay, bye.